So dari tingkat berapa dah kita turunkan. So let's go lah. Kita tengok ini keadaan sebelum. Okay. Lepas tu saya boleh camping kat dalam kereta. Saya tak set up. Tapi tengoklah ni, besar sangat. Tapi itulah stres juga tu. Aduh, tu dah. Okay. Zara, we can do this. So when I which I must do, could it shine down here with you? Just my Ni kita dalam perjalanan nak pergi Melaka. Jadi kita nak camping dekat dalam kereta dulu. So dari tingkat berapa dah kita turunkan. So let's go lah. Kita tengok ini keadaan sebelum. Okay. Lepas tu Muiz turunkan seat Alza ni. Saya memang suka kalau jalan jauh-jauh ni Alza sebab saya boleh camping kat dalam kereta. Kerja saya adalah record lah. Record lah video orang tersayang selagi masih ada. Tiba. So yang ni saya tak tahulah. Toto ni viral tau sekarang. Viral memang. So memang dia empuk lah. Ayah saya kalau datang rumah saya, dia suka gila barang kat sini. So saya rasa better pakai ni lah. Empuk lah. Empuk sangat. Okay, so sekarang kita orang tengah set up. Tapi tengoklah ni, besar sangat. So saya cakap Muiz tarik sikit, bagi dia ke tengah sikit. Saya ni kerja saya just bercadangan je. Okay, lepas tu kononnya saya macam nak tolong tarik lah. Tapi bendanya berat nak tolak tu pun macam tak tahu nak cakap macam mana. Lepas tu sekarang ni kita akan susun lah. Sekejap kita set up sekejap. Lepas tu kita, tapi itulah stres juga tu. Aduh, tudung. Tudung. Tak apalah. Okay, itu saya punya selimut harimau. Betul. Okay, ni makanan saya. Okay. Lepas tu Muiz ambil sekejap bantal. Okay, kita susu bantal. Bantal saya ni bantal kesukaan saya. Banyak bantal saya ambil. Depan bawah kaki kanan semua ada bantal. Okay, tada. Dah siap kita punya hotel malam ni. Siap. Okay. Zara, we can do this. Dah lah, kita dah siap dah kita punya tema dalam kereta. Sebab kita nak pergi mana kita nak balik kampung. Kita balik kampung. Itulah. Esok kita nak balik kampung sebab ada majlis kahwin lah. Majlis kahwin cousin. Jadi saya ada order periuk desini. Periuk desini ni saya order dalam, harga dia dalam 1 lebih macam tu. Tapi saya dapat banyak promo lah sebab saya beli dekat PG Mall. Dan saya tak guna duit saya pun. Faham tak? Sebab banyak voucher lah. Dan dia ada banyak, bukan voucher je banyak, ada cashback lagi. Cashback kita dapat macam tu. So siapa yang ada apps Public Gold, untuk mempak emas saya yang tengah menonton ni, jangan lupalah untuk download apps PG Mall. Apps PG Mall ni dia shopping online juga. Jadi kita pun boleh berbelanja secara percuma. Macam tu. Banyaklah kelebihan dia. Okay. Dan bila kita share link barang-barang yang ada tu, PG Mall ni macam app shopping tau. Dia macam Shopee, Lazada tu. Dan kita boleh kita boleh shopping juga. Alamak. tengah live tu. Taklah, video lah. Terima kasih set up. Okay lah, itu je lah sharing. Bye. Kita dapat makan ni Dan
Ini stok makanan saya. Inilah keadaan. Mantap ya Allah. Okey, dah pagi. Morning. Kenapa saya kat depan? Sebab boleh. Okey, lepas tu saya duduk depan ni sebab saya nak temu orang sebelah tu. Jadi kita on the way ke R&R sebab kita nak mandi kat sana. Tapi itulah kita tengok Muiz bagi tak saya mandi kat sana. Sebab saya kena pakai baju kurung. Sebenarnya Muiz je mandi. Saya pergi jilat toilet, cuci muka. Lepas tu nanti balik kampung baru saya mandi lah. Saya dah nampak dah meja urut. La. Kita duduk dulu. RM10 untuk 22 minit. Sementara menunggu Muiz tu tengah mandi kan. Mari kita restkan badan. Inilah dia rutin yang kena buat, urut badan. Okey, goyang kaki. Mana Muiz ni lambat kamera terbalik pula. Okey, Muiz dah keluar awal. Biasa tadi kita tak biasa. Biasa. Cuma macam kalau sebab aircon kan, aircon kereta baby tu kuat gila. Panas. Terus ni macam tak tahulah. Tapi tentang tatami kat belakang tu rasa Tu bukan tatami. Itu betul. Alhamdulillah. Yelah. Rasa sakit badan. Tak sakit badan pun. Cuma dekat bahagian tengah tu kan dia macam ada ruang kosong kan. Rasa. Tapi letak je lah ni. Letak bantal. Tapi okey je. So dia tak seksa. Dia rasa nak lagi. Tapi nak buat dekat pantai. nak ni dekat pantai. Nak tidur dekat pantai. Baik, kita next episode. Tunggu next episode. Okay, akhirnya kita dah sampai ke rumah kahwin. So happy. Lepas tu kita ambil gambar. Itu saja. Tunggu next episode.